Ramai calon ujian psikometrik pegawai latihan grade E9 gagal dalam ujian psikometrik bukan sebab dia orang tak hebat, tapi mereka jawab ikut hati, bukan ikut profesionalism sebagai seorang pegawai latihan. Kalau anda bakal menjawab ujian psikometrik, terutamanya untuk jawatan pegawai latihan grade E9, saya nak beritahu satu benda. Psikometrik ni bukan test suka-suka. Bukan test nak tengok personality anda cantik atau tak. Ia adalah ujian untuk tapis siapa yang betul-betul boleh memimpin sesi latihan, mengurus peserta, mengendalikan konflik dan bekerja dalam pasukan tanpa ego. Ramai kantoi sebab mereka ni jawab macam orang biasa. Padahal bila dah mohon jawatan pegawai latihan, anda kena jawab macam pegawai. SPA nak calon yang boleh memimpin dengan tenang, berkomunikasi dengan jelas dan tak defensif, boleh adapt dengan gaya latihan, boleh bekerja dalam pasukan, rendah ego dan matang bila ditegur. Sebab tu, dalam ujian psikometrik pegawai latihan grade E9, anda kena fokus kepada 3 teras ini, iaitu kepimpinan, komunikasi dan kerjasama. Saya ulang, kepimpinan, komunikasi dan kerjasama. Kalau anda jawab terlalu ekstrim, terlalu positif, terlalu perfect atau bercanggah, sistem akan detect dan anda terus akan gagal. Okey, saya nak bagi satu contoh soalan ujian psikometrik pegawai latihan grade E9 yang ramai calon tersangkut. Tengok ni. Saya akan menghentikan aktiviti yang popular dalam kalangan peserta jika ia tidak lagi seiring dengan objektif latihan. Saya ulang, saya akan menghentikan aktiviti yang popular dalam kalangan peserta jika ia tidak seiring dengan objektif latihan. So, apa jawapan anda? Ramai yang akan jawab sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Tapi tahukah anda, jawapan tu sebenarnya terlalu ekstrim dan tak mencerminkan profesionalisme anda. So, apa jawapan yang terbaik? Jawapan yang terbaik untuk soalan tadi adalah setuju. Kenapa bukan sangat setuju? Sebab sangat setuju tu dia terlalu rigid, nampak tak fleksibel. Kenapa pula bukan tak pasti? Sebab tugas seorang pegawai latihan memang perlu jaga objektif. Kenapa bukan tidak setuju ataupun sangat tidak setuju? Itu menunjukkan anda ni ikut perasaan peserta, bukan objektif modul. Nilai sebenar pegawai latihan: tegas, profesional, adaptif. Itu baru satu contoh soal mencabar. Saya ada hasilkan satu e-book khas ujian psikometrik pegawai latihan grade E9 di mana dalam e-book ini mengandungi 100 soalan unik dan mencabar, jawatan cadangan dan penerangan profesional, cara fikir seorang pegawai latihan, perangkap ujian psikometrik SPA, cara elak jawab secara ekstrim, tips konsisten personality, panduan lengkap untuk lulus tapisan awal dan penilaian kendiri khas untuk leadership, komunikasi dan kerjasama. Pendek kata, ini bukan e-book biasa. Ini adalah e-book yang bakal membantu anda untuk buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik ini. Kalau anda serius nak lulus ujian psikometrik pegawai latihan grade E9, jangan jawab ikut emosi. Jangan jawab ikut mood. Jangan jawab ikut rasa diri sendiri. Jawab ikut standard pegawai latihan. E-book ini bakal mendedahkan bagaimana caranya mengikut standard pegawai latihan. So, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik pegawai latihan grade E9. Klik sekarang.